Hari ni agak terik kat Dali. Agak sunny tapi tak panas, dalam 23 degrees macam tu. So okay lah. Aku pakai simple macam ni, aku tak pakai jaket. Tapi aku bawa siap-siap lah, just in case anything happen ke, tiba-tiba hujan ke. So very simple outfit lah. Seluar dengan baju. Saya nak explore sebab semalam aku nampak ada bakery halal. So aku nak try satu. So jom. One thing aku perasan kat jalan kat China ni, dia punya jalan siang sumpah bersih gila. Betul tak? Macam tak ada sampah kan? Tak ada sampah. Jalan ni pun tak ada daun-daun ke apa. Tapi once it reaches night, kau nampak betapa kotornya. Sipah gila. Tapi siang okey lah. Aku ada this one. Dia kata ini adalah braised beef with rice. You gotta go safe first. Kalau tak sedap, at least beef with rice kan basic kan, daging dengan nasi je. Kalau sedap, aku akan datang lagi tapau ke apa. Kalau tak sedap, this is the first and last. So ya, itu pula macam lupa dia. So makanan aku dah sampai. Nampak sedap. Nampak menarik lah. Sampai. Kita try dulu lah. Ni daging tu. Tak daging lembut tu. Makan tak? Bismillah. Daging dia macam untuk harga 20 yuan murah. Dalam 4,000 yuan dapat nasi daging. Daging banyak kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ada 13 pieces. Licin weh. Sedap tu. Dia ada daging. Lepas tu bawah daging tu ada nasi. Nasi tu ada sup bawah dalam tu. So kenyang lah. Lepas tu daging dia campur-campur tau. Ada macam urat keting kan, tendon tu. Lepas tu ada perut. Lepas tu ada lemak-lemak sikit. Sedap. Syukur-syukur. Aku akan datang lagi. Aku dah makan. Dan sekarang aku nak pergi cari bakery semalam yang aku jalan. Semalam ada satu bakery halal kat depan ni tau. Kat jalan depan. So kita tengoklah whether buka atau tak. Nak pergi roti RM1 nak try. Sebab tu kau scan kat sini je. Letak Alipay kau punya kod kan kat sini. Jadi bayar lah. Very nice. I got my apa ni? Air peach. Dia kata 4 season. So yeah. Air peach. Rasa teh bunga. Ramai ni orang-orang tua kat sini. I just bought 4 pieces for like RM5. Murah gila. Ada buah lain juga. Tempat dia buat bakery. Tiramisu. So ada cream puff, ada cheesecake, ada matcha cake, ada egg tart. Menarik. Aku dah sampai Best Gate Hyde Park. Very nice gate. Power gila gate dia. So kita akan spend around 1 to 2 hours here. Sebab depan tu ada tasik. Besar gila tasik dia. Lepas tu petang sikit, pukul 6 macam tu tolak ke apa nama tempat dia? Bertolak ke Dali Road. And then malam sikit kita ke Dali Ancient City. So tu je hari ni. Wah, cantiknya. Dekat High Lake. Actually bukan lake sebenarnya. Besar gila. Kilometer dah. Tapi it's very nice with the weather. Very sunny. I think cantik kan. Sekarang akan cari spot nak lepak-lepak dengan buah ke apa. Jadi go to the other one, macam pagoda. Tempat dia tu kot. So jom. This is camera. You can. Say hi. Hello. Hello. I just bought this fruit. Aku rasa dia macam anggur tau. Pasal tadi dia nak jual kat aku. Tapi aku kata lah aku tak nak 12 yuan. So
Berapa banyak buah aku nak bawa? 12 yuan tu yang setangkai besar tu. So aku tak nak lah kata kat dia 5 yuan. Oh I want buy it. Aku tunjuk aku translate. Dia ajak member dia yang lain. 3 orang. Nanti ada video dalam ni tengok lah. Lepas tu aku belilah kena 5 yuan je. Sebab 5 yuan banyak ni je lah dapat. Okay lah. Banyak lah juga untuk aku seorang kata. Because I'm alone. So I don't want to eat a lot of food. A lot of this. Dia macam bising-bising benda tak cakap Cina. Aku just end up bayar ni je. 4-5 yuan. Dapat je still. So nanti aku boleh lepak dekat atas sana. Beli kopi ke apa, lepak, minum. Makan buah sikit, lepak sampai maghrib. So aku jawab maghrib. So balik hotel baru aku solat lah. Hello. Aku ada dekat Chang'e Avenue. And spot ni adalah tempat orang ambil gambar. Sebab ada jalan besar tu kan. So aku tak tahu nak cari apa. Oh, so ada halal food kat sini. Kat sana, halal food street. So aku nak pergi tengok kejap. Maybe around 7 kita akan turun ke Dali Road. Itu kat bawah sekali, jauh sikit lah. So ya, aku tak tahu macam nak cross ni sebenarnya. Tapi ikut ilang makcik ni. Tak ada traffic light, tak ada apa. Jalan je, jalan besar kot. Dah kat sini serahkan semuanya pada Tuhan. InsyaAllah akan okey. I just bought a duck from this shop. I just bought my food. I ordered fish and also some white rice. Also I got myself some duck. So aku tahu kata ni famous gila. Tengoklah macam mana dia punya Sichuan pepper. Bismillah. Ini macam ikan bakar Malaysia lah. Ada semasam-masam, dah pedas sikit. I just booked my taxi. Sekarang kita nak ke Dali Ancient Gate, the South Gate. So I kata for the first timer, better ke situ lah. Dengar cerita lah, tak sure lah. So kita akan explore lepak-lepak. Dan mungkin malam sikit kita akan ke, apa tu yang nama Dali Road tu. So boleh explore, apa nama dia? Kedai-kedai, ataupun ni, dapat lepak makan buah. Okay. By the way, Chang'e Avenue ni sangat besar tau. Lepas tu Muslim Street ni dari atas sampai bawah. Even belakang aku ni pun kedai halal juga. Ada Kinzeng, hotpot halal, ada kedai-kedai halal semua. Besar gila aku tahu, sampai ke bawah. Sampai ke bawah tu kan, semua halal tu. So for Muslim sangat mudah lah kalau kau nak travel sini. Kita nama ni Muslim Yak something lah. Sedap tu susu. Aku beli kopi dengan matcha. Quite nice lah dia punya combination. Tadi ada mango macam tak ngam sangat, manis-manis. Tapi ni macam pahit-pahit sikit. So tempat ni vibe dia sama je macam Bijang and Centau. Tapi aku rasa sini lagi kurang. Rasa sini lagi sesak. Tu kau tengok ramai. At least Bijang ada tempat yang besar tau. Sini macam dia besar tapi not as big lah. Nak beli apa ni, postcard agak murah lah, satu 3 yuan 3 yuan harap jadi 600 won lah kan, cantik. Aku nak kena pilih. Sini boleh chop tapi aku tak tahu whether benda ni beza-beza ke tak. Banyak chop, dia beza design, so aku nak pilih mana satu yang okey. Tapi aku tak tahu pun apa beza dia sebab dia ada tulisan kat sini, nampak tak tulisan, tapi aku tak tahu apa beza dia. Ni pun rasa Cina simple. Takut tak melekat. Oh, dia warna purple. Aku tak suka purple. Tada! Amazing. So yeah, I've done this one and also this one. Yay! Video ni kita nak chop sebab dia agak kecil. So this is thing that postcard that I bought. So this one, nak tengok macam beli postcard je lah. This one very aesthetic. This one aku tak tahu lah, very artistic kot nampak bangunan ni kan. Dan the last one is, aku rasa ni macam Zhangjiaji pun juga. The place that I'm gonna go lah, insyaAllah tahun depan ataupun maybe bila-bila nanti. Tapi dia Dali, so aku tak tahu macam Zhangjiaji punya hutan. So yeah, bye-bye. Gila je lah, dia terobong. Maksudnya tepi-tepi dia pasang some kind of lights warna kuning. So ya, kita dah pusing dari hujung ke hujung, dari Pagoda first and then ke second. Sekarang kita nak tengok apa yang ada. Let's go. So
dapat tester. Oh, satu ni 7 yuan. Sama dengan RM5. Murah gila. So I just bought Shine Grape Muscat nama dia. For 18 yuan. Dalam RM10. Hehe, sedap. Sumpah, vibe dia nice gila. Dengan dekat dalam Ancient City Dali kan. Kau boleh dengar bunyi orang kat jalan tu. And then dalam ni dia ada lagu and then weather pun very chill, very comfort lah. And also dia bagi aku latte. So tadi aku tanya dia apa yang dia recommend. Dia macam lost. Lepas aku go with the safest option lah, latte. Latte aku boleh go wrong with latte sebab dia kopi dengan susu. So yeah, dia punya tempat the best, very best. Dan tak ada orang. Sebab aku nak kena charge kamera aku tengah 50%. So tadi before kat sini aku bilang dia aku muskat aku nak try semua buah yang aku rasa mahal kat tempat lain. Buah ni aku beli 2.5 kg 18 yuan. Supposedly aku sepatutnya ingat dia kata 7 yuan satu pack ni. Aku macam murah sangat. It's too good to be true lah kan. Untuk sebesar tu. Sekali bila aku nak bayar 7 yuan dia kata no dia timbang beli 1 kilo 7 yuan. But lepas tu total 18 yuan dalam RM10 lah. So still okay lah untuk buah yang macam cantik dan manis, ada biji semua tu. It's still one. So ya, sekarang pukul 10 malam. Aku baru habis minum kopi kat kafe tadi. So sekarang kita nak on the way ke next place dekat Dali Road. By the way, kafe tadi nice gila. Aku rasa macam very nice price, very reasonable price for atmosphere dan juga taste yang sedap. Tak nak. So ya, kita jom jalan ke Pancana Gate, West Gate untuk ambil taksi. Bye bye. Sini kau boleh ambil apa tu? Skuter for 200 yuan ke? Tak sure lah berapa. So kalau kau nak pusing apa tu? High leg tu, kau tak boleh nak jalan kaki, takkan sampai lah 120 km kot. So advisable to take e-bike lah ataupun basikal. Besar gila, 120 dah macam laut aku rasa. Penat lah. Hey guys, so kita sekarang tengah tunggu taksi. Habis minit untuk datang dari arah sana. Kita tengok belakang aku ni, dia punya gate lawa gila. Aku tak tahu lah sejarah pasal apa, tapi cantik je warna emas. Very majestic lah, majestic gila.